Transformasi itu maknanya perubahan ini. Perubahan ini bermakna kita berubah ke arah lebih baik. Kalau sebelum ini kita tidak solat, lepas kita akan kita solatlah. Kalau kita tidak solat, kita solat sendiri. Lepas ini tanamlah jiwa untuk kita solat supaya untuk berjemaah. Itu nama transformasi ini. Okey. Cuma saya nak memperjelaskan tentang konsep atau pemahaman yang salah. Biasa katanya berketik berlakon, ini buat-buat ini. Kalau salahnya, dia kata, saya berjahat, saya pencuri. Okey, apa boleh? Semua saya boleh, saya kata ni. Kita solat kerana kita humble. Boleh? Nyanyi. Tak tepi dulu. Tak nampak macam mana. Tahu macam mana lagi nyanyi. Kerana kita humble. Tarik. Mari dah tarik. Okey. Okey. Tak boleh ni. Bawang.
Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berjumpa pada pagi
Dimulai pada Jumat, kedua nanti juga datang dan ramai lagi beberapa orang itu yang masih tetap tunggu di sini bertahun-tahun melewati yang berdiri pada nasib yang samakan Tuhan dengan kasih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul 'azim. Kita sudah pun terpisah daripada Nabi SAW hampir 1400 tahun. Tetapi hari ini kita masih lagi ingin mengenang kembali sejarah perjalanan kehidupan bagi. Ada satu kisah yang berlaku yang tidak berlaku pada nabi-nabi yang lain. Kisah ini tidak berlaku pada nabi-nabi yang lain. Ada Nabi kita SAW dan kisah ini berlaku 1 tahun sebelum daripada hijrah Nabi SAW ke kota Madinatul Munawwarah. Jadi pada yang Allah sekalian, Nabi adalah kisah orang yang paling banyak menguji dalam kehidupan Nabi. Dan bila diuji Nabi-Nabi itu bukan tanda kata Nabi banyak dosa. Bila diuji Nabi-Nabi itu tanda ujian. Ialah satu anugerah hadiah daripada Allah kepada hamba. Jadi tahun ke-10 kenabian, Nabi diuji dengan 3 perkara, dengan 4 perkara yang dahsyat. Yang pertama, kematian isteri baginda Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Pertama, kematian kewafatan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Kemudian tahun yang sama, Nabi diuji pula dengan kematian saudara baginda, iaitulah Abu Talib. Kemudian tahun yang sama, Nabi nanti berdakwah ke Taif. Taif dikuasai daripada kota Mekah. Tetapi dakwah Nabi ditolak mentah-mentah oleh penduduk Taif. Apa yang Nabi nak? Ketika Nabi sampai ke Taif, ketika Mekah menolak dakwah Nabi SAW, Nabi dengan harapan penduduk Taif boleh terima dakwah tersebut. Tetapi Nabi bila sampai ke sana, apa yang berlaku? Kata Sayyidina Zaid bin Harithah, aku ikut bersama Rasulullah sampai di Mekah perkampungan Taif. Aku melihat budak-budak mula berlaku di tepi-tepi jalan, duduk di kiri kanan jalan. Apa yang mereka buat? Mereka mula melemparkan batu kepada Nabi SAW. Jadi kata Sayyidina Zaid bin Harithah, aku jadi seperti perisai kepada Rasulullah. Aku jadi seperti perisai melindung tubuh Nabi daripada terkena batu. Dalam keadaan melindung itu pun ada batu yang kena oleh badan Nabi SAW sehingga mengalir darah memenuhi kasut yang dipakai oleh Nabi SAW. Nabi ambil darah tersebut, Nabi nak jualan. Nabi tak mahu darah bagi dia jatuh ke tanah walaupun satu biji. Kerana ada kenabian, kalau ada satu titik darah Nabi yang jatuh ke tanah, nescaya bumi tersebut pasti dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahun yang sama, Nabi SAW digunakan sekatan ekonomi. Puak musyrikin Quraisy tak boleh berniaga, tak boleh berkahwin, tak boleh bercakap, tak boleh berurusan jual beli dengan puak Hashim dan Bani Muttalib keturunan Nabi SAW. Ini satu ujian buat Rasulullah. Sehinggalah pada satu malam 27 Rejab
tahun ke-10 Nabi. Nabi tidur dengan dua orang keluarga Rasulullah. Yang pertama nama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib sahabat Nabi. Yang kedua Sayyidina Ja'far bin Abu Talib. Sayyidina Ja'far bin Abu Talib sepupu Nabi. Tengah-tengah Nabi tidur, tiba-tiba datanglah dua orang malaikat, Jibril dan juga Mikail, dibawa Nabi SAW. Kalau kita tengok kepada ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi, apa makna Isra Mi'raj? Isra artinya berjalan malam, berjalan pada waktu malam, namun Isra. Mi'raj artinya tangga, mana naik daripada bawah kepada atas, itu namanya Mi'raj. Siapa yang tidak percaya Isra Mi'raj bukanlah dia daripada kalangan orang Islam, kerana dia tak percaya Al-Quran. Allah sebut Maha Suci Allah Subhanahu asra bi'abdihi, yang memperjalankan hamba-Nya, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia berjalankan hamba. Dari tempoh Isra dan juga Mi'raj, berapa lama tempoh dia? Satu pendapat kata hanyalah masa dia 3 jam sahaja. 3 jam sahaja. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestin. Tempoh yang masa 1 bulan perjalanan pergi dan pulang, tetapi Nabi bukan setakat Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tetapi Nabi bahkan naik ke atas langit yang pertama, kedua, ketiga, sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tempoh masa itu tidak lama, tidak lebih daripada 3 jam. Boleh juga Nabi buat. Kalau kita fikir agak rasa macam mustahil, Nabi boleh buat juga lagu ni, manusia boleh buat juga lagu ni. Tetapi bila Allah buat ayat surah Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba. Kalau kita fikir lebih akal, seekor kucing boleh tak berjalan daripada Kelantan ke Kuala Lumpur, tuan-tuan? Berjalan dalam masa 7 jam 8 jam. Kita kata mustahil. Tiba-tiba kucing tersebut naik satu kenderaan, kereta untuk dan sebagainya, ikut orang, boleh jalan, orang bawa dia sampai ke Kuala Lumpur. Boleh dia? Jawabnya boleh. Begitulah Nabi SAW lebih lagi. Sebab apa Nabi boleh pergi dalam masa yang singkat, perjalanan yang cukup jauh? Kerana Alladzi asra bi'abdihi, kerana Allah yang memperjalankan hamba. Jadi bila Allah yang buat, tak ada juga yang mustahil. Tak ada juga yang mustahil di atas hamba. Lainan pada waktu malam. Kenapa dipilih waktu malam, guys? Kenapa dipilih waktu malam? Di dalam Islam, waktu malam lebih baik daripada waktu siang. Al-lailu afdal min an-nahar. Waktu malam lebih baik daripada waktu siang. Karena itu Allah memilih waktu malam. Seperti mana waktu malam kekasih bertemu dengan kekasih. Memilih waktu malam. Waja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam itu libasan, pakaian. Apa makna pakaian? Makna selesa kita pakai. Seperti juga malam, selesa kita duduk waktu malam tidur dan sebagainya. Jadi Nabi SAW peristiwa Isra Mi'raj berjalan. Nabi naik seekor tunggangan namanya burak. Burak diambil daripada perkataan balkon. Apa makna balkon? Pilat. Balkon di mana pilat? Kenapa binatang ini dipanggil pilat? Kerana kelajuan dia. Bukan saya sini burak itu bukan. Burak balkon di mana pilat? Kerana kelajuan. Disebutkan dalam hadis, burak ini satu binatang yang putih. Satu binatang yang putih ada pada saya.
Sekali dia melangkah, sekali dia melangkah kaki dia boleh pergi sehingga tidak kelihatan. Sebab itu nanti dia naik kuat kerana kelajuan binatang daripada surga. Satu binatang yang Allah datangkan daripada surga. Bila nanti naik kuat di dalam perjalanan, saya ambil satu kisah saja. Dalam perjalanan ketika Isra berjalan dengan Sayyidina Jibril dan juga Mikail, Nabi tercium bau harum. Nabi itu satu bau yang wangi. Nabi tanya Jibril, apakah bau ini? Kata Jibril alaihi salam, wahai Muhammad, ini bau kubur manusia, bukan sisir anak Fir'aun. Jadi Nabi daripada zaman Rasulullah dengan zaman Fir'aun lebih kurang 2000 tahun. Tetapi Allah beri wangi kubur manusia. Siapa dia manusia? Bukan sikap rambut anak Fir'aun. Ketika mana dia bukan sikap rambut Fir'aun, rambut anak Fir'aun, tiba-tiba jatuh sikap hari tanah. Dia kata ta'isa bismillah, ta'isa Fir'aun, dengan nama Allah celakalah Fir'aun. Kata yang terpaling tengok kepada manusia, dia kata ada kamu kata ada Tuhan lain selain pada aku. Kata manusia, Rabbi wa Rabbu Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu ialah Allah. Dia kata lalu kita nak mengaku pada aku, nak cerita pada aku. Dia lihat kepada dia Fir'aun, Fir'aun panggil dan didatangkan satu bekal yang penuh berisi minyak dipanaskan. Lalu dikata kepada manusia, suami dia dan 3 orang anak dia. Ada 2 orang anak besar, 1 orang anak kecil yang masih menyusu. Kata dia Fir'aun, nak mengaku aku Tuhan. Kalau tak saya mengaku, aku tahu kapal dalam kawah yang penuh dengan minyak ini. Kata dia manusia, tak saya mengaku. Yang pertama dia lepas ialah suami. Cuma manusia minta dengan Fir'aun, lepas hati kami tolong tanam kami di satu kubur yang tahap yang sama. Tanam kami sekali. Jadi ditunai permintaan. Dilempar suami dan hancur berkedai sekeliling mata kerana minyak dia terlalu panas. Dilempar pula anak dia yang pertama, anak dia yang kedua. Akhirnya dilempar anak dia yang kena menyusu. Anak dia lepas menyusu, cabut daripada susu. Anak dia kata, wahai ibu, innaki al-haq, kamu berada dalam kebenaran. Jangan berhenti, duduklah masuk di dalam kawah. Mati saya semua masih. Jadi Nabi SAW terhitu para wangi ketika mana lalu dalam perjalanan haji ke Masjidil Aqsa. Nabi sampai di Masjidil Aqsa, semua Nabi-Nabi sudah bertunggu Rasulullah untuk apa? Untuk sembahyang. Dari sembahyang kita pun ada sebelum daripada Isra Mi'raj. Nabi dah sembahyang. Cuma sembahyang Nabi bukan lima waktu seperti mana kita sembahyang. Kata ulama, Nabi sembahyang waktu siang sekali dan waktu malam sekali. Itu sahaja. Jadi Nabi dari kuningan ketika mana solat di Masjidil Aqsa. Hari ini kalau pergi ke Masjidil Aqsa, dia ada batu safrah. Dalam Masjidil Aqsa ada batu safrah, batu yang sangat besar, yang mana batu ini sampai hari ini terapung. Tetapi kerajaan Israel mereka tutup. Tersuri tengok kebesaran Allah. Kalau pergi di sana, ada orang yang pernah pergi. Dan satu orang lama dia pernah pergi masuk, dia dapat masuk, dia tengok masih ada lagi Al-Aqah dengan besi yang dipacokkan oleh Jibril ke dalam batu tersebut untuk diikat dorong. Besi itu masih ada lagi, tetapi ditutup. Dan batu itu tak terapung kerana ikut Nabi SAW. Jadi Nabi naik hari pertama, Nabi jumpa Nabi Adam AS. Nabi Adam, langit kedua, Nabi
apa Nabi Musa beliau Jibril tanya Nabi Musa, Musa akan mai bukti apa yang membuatkan kamu menangis? Kata Nabi Musa alaihissalam, aku sedih kerana cemburu ada anak muda yang bangkit di akhir zaman, dia punya umat lebih ramai masuk surga daripada umat aku. Menangis Nabi Musa alaihissalam. Nabi naik lagi berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Kata Nabi Allah Ibrahim, wahai Muhammad, tolong pesan kepada umat kamu, tolong pesan kepada dia, sesungguhnya tanah surga itu sangat subur. Tanah surga sangat subur. Dan perintahkan kepada umat kamu suruh menanam pokok di dalam tanah. Lalu kata Rasulullah, bagaimana tanah yang tak masuk surga lagi kita? Katanya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memperbanyakkan baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Setiap satu kalimah ditanam satu pohon di dalam surga. Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik lagi sehingga sampai di Sidratul Muntaha, tempat langit yang ketujuh. Ada nama Sidratul Muntaha. Tempat langit yang ketujuh ada nama Sidratul Muntaha. Apa makna sidrah? Sidrah ni makna pokok piara, pohon piara. Besar dia, akar dia daripada langit tengah. Dia punya pucuk dia sehingga sampai kepada langit yang ketujuh. Besar pokok piara. Dipanggil Sidratul Muntaha. Yang ini Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 1 sehingga 18. Pokok Sidratul Muntaha dipanggil sidrah pokok piara. Satu helai daun dia keadaan itu seperti telinga raja. Bagaimana kita tengok telinga raja? Begitulah helaian daun pokok sidrah. Dan pokok ini satu helai daun dia sama besar dengan seluruh umat manusia. Satu helai saja. Muntaha, apa makna muntaha? Makna tempat kesudahan. Yang di atas tak boleh turun ke bawah, yang di bawah tak boleh naik di atas. Porter, sempadan. Jadi dia sampai di sana, kata Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, minta maaf tak boleh ikut naik sampai atas. Minta maaf tak boleh ikut naik sampai atas. Nabi naik dengan pakaian Rasulullah masa bagi begitu. Tak ada malaikat Jibril kata Muhammad Nabi disiap-siap pakai dengan langit kita naik ke langit, tak ada. Dengan pakaian tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taruh selipar Nabi diikut Nabi, diikut Jibril alaihissalam. Kenapa tak disuruh siap? Kerana Nabi sudah pun sega, sudah pun indah dengan sebab Rasulullah itu sendiri. Kita pakai baju nampak comel sebab baju. Kita nampak comel sebab baju. Rasulullah pakai baju tu nampak comel sebab Rasulullah pakai. Jadi sampai di Sidratul Muntaha dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Nabi Musa alaihissalam. Cuba kita ingat kisah Nabi Musa. Ketika dia sampai di Bukit Tursinah. Bukit Tursinah di mana sempadan antara Palestin dengan Mesir. Ketika sampai di Bukit Tursinah, Nabi nak mengajak dengan Allah, nak bercakap dengan Allah. Nabi Musa dia tak buka siapa. Apa kata Allah? Wahai Musa, isma'na alaik innaka bilwadi muqaddasi tuwa. Wahai Musa, mula buka siapa. Sebab itu tempat suci. Itu dibunyi Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi kita dengan selipar-selipar Nabi, dengan lubang-lubang Nabi, dengan subah-subah Nabi naik lebih atas, tidak disampai oleh mana-mana manusia makhluk sekalipun. Nabi sampai di Sidratul Muntaha, kata Jibril, minta maaf wahai Muhammad, sampai di sini sahaja kita boleh berjumpa. Aku
Aku tak boleh naik, aku tunggu di sini. Kamu lah naik juga berjumpa dengan Tuhan. Bukan kata Tuhan ke sana, berjumpa di sana, nak memuliakan kedudukan Rasulullah. Boleh, Allah beri perintah, beritahu pada Nabi di bumi, tapi apa naik ke atas, bukan Allah pun di atas, tetapi memuliakan Nabi. La makhluk Allah Rasulullah. Kita mendengar adik-adik, tidak ada makhluk yang lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul khalqi 'ala al-itlaq Nabiyyuna Muhammadun fadil al-shiqaq. Kata orang, seafdal makhluk ialah Nabi kita. 'Ala al-itlaq, mana tidak ada perselisihan ulama. Nombor satu Rasulullah. Jadi kita yang siapa yang kita jadikan ikutan dalam hidup kita hari ini. Kita orang yang kita besar-besarkan di dunia pada hari, orang yang kita aturkan jadikan dia teladan ikutan kita akan bersama dengan dia akan anta ma'aman ahbabta, kata Rasulullah, kamu bersama dengan siapa yang kamu kasih. Kata ulama, tidak berlaku sesuatu maksiat dalam diri seseorang kecuali disebabkan rumah ikatan dia dengan Nabi dia. Berlaku maksiat sebab apa? Kerana ikatan dia dengan Nabi dia itu rumah. Dan Nabi dia sampai di situ betul muntah dengan pakaian-pakaian itu. Kata dia tak boleh. Kalau aku naik, aku dikira melanggar perintah Allah dan aku akan binasa. Kata dia Nabi kata waktu ni kan kena tinggal. Nabi sorga di tempat tak ada segi. Bagaimana di Suratul Muntah tak ada segi. Tak esok, tak ada duduk di sana masuk. Tiba-tiba diberi tak dihiku. Amin. Jadi sedih Nabi SAW akan berhenti sorga. Tempat tak ada sorga. Allah hantar satu suara daripada malaikat. Malaikat itu berupa sorga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Mari kita dengan sebab apa mengatakan sebuah Sayyidina Abu Bakar, kerana Abu Bakar sahih kepada apa Rasulullah beri. Jadi itu hati Rasulullah. Dan Nabi naik lagi sampai kepada dipanggil Hamdatul Kursi, dipanggil Mustawa. Ada Mustawa lebih tinggi daripada Sidratul Muntaha. Dan Nabi naik lagi sehingga Hamdatul Kursi. Di sinilah Nabi berkata-kata dengan Allah dan Nabi boleh tengok Tuhan dengan mata kepala. Dengan mata Nabi sendiri Nabi boleh tengok. Cuma bila Nabi turun ke dunia, Allah tarik kembali peringatan tersebut. Nabi ingat tengok Tuhan, Allah tarik semula supaya dia tidak berkenah kepada umat Nabi SAW. Bila berjumpa dengan Allah, Nabi SAW hanya menerima satu orang sahaja yang boleh melihat Allah dengan mata sendiri di atas dunia ketika itu. Orang lain tak pernah berlaku, hanya Nabi kita sahaja. Nabi SAW dia sampai di Hadratul Kursi. Allah perintahkan kepada Rasulullah. Kalau kita baca dalam semayang yang akhir, At-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatul. Itu baca Nabi sebut perkataan pertama Rasul. Amin. Dan dijawab oleh Allah, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab lagi, Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Duduk berbicara dengan Allah. Nabi dengan Allah. Dia nikmat dalam surga ini. Nikmat paling besar bukan bidadari, bukan di sana tidak. Nikmat paling besar, nikmat tengok Tuhan. Nikmat paling besar. Sehingga bila kita boleh tengok Tuhan akhirat dalam surga, wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri kerana memandang kepada Tuhan. Akidah kita ahli sunnah, kita boleh tengok Tuhan akhirat. Jadi nikmat paling besar bila boleh tengok Tuhan. Sehingga bila kita tengok Tuhan, jadi hilang habis nikmat-nikmat lain dalam surga. Nikmat paling besar. Nabi Musa
kita nak tengok Tuhan. Roti hari ini anggur dia, Nabi Musa minta nak tengok Tuhan. Kata Allah, "Innakan lan tarani." Kamu takkan sekali-kali tengok Tuhan. Kamu tak boleh tengok Nabi Musa. Tetapi Allah mulia dengan kita boleh berbicara dengan Allah, boleh tengok Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi diberitahukan untuk ambil satu hadiah 50 kali 50 waktu sembahyang. Tak cerita lagi rakaat 50 waktu. Tak payah lagi waktu pertama 4 rakaat, waktu kedua mana kali 2 rakaat akan sampai ratusan rakaat. Kalau bukan kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mesyuarat dengan Nabi Musa Alaihi Salam, kita kena sembahyang sehari 50 kali. Berapa rakaat tak tahu lagi. 50 waktu sembahyang dengan Nabi. Setiap 29 minit kena sembahyang. Tak boleh tidur. 24 jam, 29 minit sembahyang. 29 minit sembahyang. Tak masuk lagi waktu ambil sembahyang, waktu tidur, waktu makan. Tetapi dia Nabi turun 50 waktu. Terima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dimalakan, lalu Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tak tanya. Sebab apa lalu Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tak tanya. Soalan dia. Apa lalu Nabi Musa lagi kena baru Nabi Musa tanya. Ini Nabi Ibrahim Muslim. Kenapa baru ditanya oleh Nabi Musa? Kerana Nabi Ibrahim dia never say no. Dia tak pernah bagi tahu dia apa perintah Allah. Dia buat apa? Tuhan suruh dia sudah, dia sudah. Tuhan suruh dia tak apa, dia buat apa? Orang mana? Bukan izinnya, bukan lagi menerima perintah Allah. Bila turun dengan Nabi Musa. Sebab apa Nabi lain tak tanya? Sebab apa Nabi Musa tanya? Itu soalan. Kerana Nabi Musa ini dia kata dalam hati, dia kata aku nak tengok Allah tak boleh. Jadi aku nak tengok Allah tak boleh. Biarlah aku boleh jumpa dengan orang yang pernah tengok Allah. Itu ingat Nabi Musa. Jadi suruh tanya banyak kali itu supaya boleh jumpa lama dengan orang yang pernah tengok Allah. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya boleh berjumpa dengan orang yang tengok Allah. Jadi Nabi Musa kata, Muhammad, berapa waktu Tuhan sembahyang? Nabi kata 50. Kata Nabi Musa Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sebab apa? Aku uji Bani Israel. Bani Israel ini kebanyakan tinggi mereka ialah 10 hasta. Di mana 10 hasta? Tinggi itu ada tinggi dia semua. Diri dia rata-rata Bani Israel. Tetapi aku uji mereka dengan 2 waktu sembahyang. Waktu pagi sekali, waktu petang sekali. Itu pun tak boleh buat rumah aku. Ramah tinggal daripada aku. Dan suruh izhab dia Rabbi fas'alhu takfir. Kamu dia kepada Tuhan, minta supaya dikurang. Nabi ini aku 9 kali untuk siapa dia? Untuk kita, untuk Rasulullah. Kalau Rasulullah nanti boleh terima atas satu waktu pun, tetapi Nabi itu untuk kita. Bila sampai kita hari ini, kita tak sembahyang. Dari punca, anda tahu sebab apa saya bayar berubah daripada jahat kepada baik? Sebab sembahyang. Sembahyang ini tali ikatan kita dengan Rasulullah, tali ikatan kita dengan Allah. Orang yang sembahyang cukup 5 waktu, walaupun dia tidak dipandang oleh orang, tetapi Allah mempersaksikan dia orang berjaya. Qad aflahal mu'minun. Telah berjaya orang beriman. Allah guna pasteng kata kerja yang telah nampak. Allah tidak sebut akan berjaya. Allah kata nanti akan berjaya, tidak akan berjaya tidak. Dia kata qad aflahal mu'minun. Telah berjaya orang beriman. Berjaya orang beriman. Sampai alladzina hum fi salatihim khashi'un.
yang khusyuk di dalam sembahyang. Khusyuk tak akan hadir kecuali setelah kita cukup 5 waktu sembahyang. Jadi kita dikurangkan sehingga sampai 5 tu pun kita kurang lagi. Nabi Musa kata kita kurang lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dah berterima kasih jumpa dengan Tuhan hatta istahya itu sehingga aku bersorak. Nabi yang Ismail Nabi tulis kemuni surat pada waktu dekat sebelum daripada subuh. Waktu subuh tak semaya lagi kerana belum terima perintah daripada Jibril untuk azan lagu mana tak semaya. Jadi subuh tak semaya. Bila start semaya, Nabi start semaya berjemaah diwajibkan ke atas rumah 5 waktu bermula pada sembahyang zuhur. Kali itu zuhur dipanggil daripada perkataan zahir. Awal solat yang dilakukan atas bumi 5 waktu itu yang awal sekali ialah zuhur, yang mula sekali zahir. Jadi bila Nabi sebelum pada subuh tak sembahyang, lepas pada subuh Nabi itu pergi luar rumah. Nabi itu keluar rumah. Nabi itu berfikir rumah itu beritahu kepada rumah itu. Jadi Nabi Muhammad Ismail pada kita hari ini kata yang Nabi tak kenal. Bila Nabi itu di luar rumah lalu Abu Jahal. Abu Jahal dia keluar, dia suka dengan Nabi itu. Pagi-pagi baca solat lupa lah Abu Jahal dia suka. Dia suka baca solat Abu Jahal. Dia suka dengan Nabi itu. Jadi Abu Jahal dia suka dengan cerita itu. Bukan suka dengan kemenangan. Dia mengaji. Dia buat mengaji. Kita bagi kan. Jadi dia kata Muhammad, apa yang kau tu mulai hari ada apa? Kata Rasulullah, kata dia semalam aku pergi ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian balik solat. Kata Rasulullah, mungkin semalam aku boleh ke subuh. Nabi kata dia, kata dia tadi, boleh kita benda yang sama, aku panggil orang ramah, dia pakai kenal atau kita dapat kami. Dia panggil tujuan dia semua mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dipanggil Abu Jahal. Sebab tu dipanggil Abu Jahal. Apa makna Jahal? Bodoh, jahil. Bapak, Abu makna bapak segala kejahilan. Asal nama dia Abdul Hakam, bapak segala bijak. Tetapi bila dia bunuh hamba dia nama Sumayyah. Kalau kita dengar lagu nasib Sumayyah itu, dia tu perempuan itulah wanita pertama yang syahid di dalam Islam. Jadi hebat orang tengok ni, hebat-hebat orang lelaki, tidak sehebat orang perempuan. Orang pertama syahid orang perempuan dibunuh dengan ditompokkan pada kemaluan. Alhamdulillah. Sehingga mati Sayyidatina Sumayyah. Kata Rasulullah, jadi kita tak boleh panggil Abdul Hakam, bapak segala itu. Atas apa dia buat ini tak layak dipanggil dia, walaupun dia ada makan banyak. Kita panggil dia Abu Jahal, bapak segala kejahilan. Jadi dia panggil orang Mekah, penduduk Mekah. Nabi cerita ada di antara mereka tepuk kepala. Surga Muhammad apa cerita dalam ni. Ada di antara orang Islam, baru-baru masuk Islam tu keluar daripada Islam. Ada yang bersiul depan Nabi. Jadi Nabi terima segala celaan, segala cacian, segala makian. Tujuan yang Nabi sapa kepada kita hari ini semaya 5 waktu. Siapa-siapa yang tinggal sembahyang 5 waktu dari Muhammad. Siapa-siapa yang tinggal semaya 5 waktu, Nabi jamin kepada dia akan dapat 5 kali. Yang pertama yunza'ul barakah min umri. Nabi kata akan ditarik berkat daripada umur dia. Siapa tinggal semaya. Yang kedua yuhnasi ma'u salihin fi wajhih, dibuang tanda orang soleh di muka dia. Tengok muka tak ada segi daripada iman. Yang ketiga kullu amalin ya'malu la yaqdiru Allahu alaih. Setiap amal yang dia buat mereka tak beri pahala. Apa? Dekat di saya. Yang keempat la yurfa'u lahu du'a ila sama, tak
muslimin dan muslimat, ketika mana kita minta doa lagu ni, minta ampun untuk seluruh orang muslimin muslimat, orang semaya tak masuk adik-adik. Orang semaya tak masuk di dalam doa ini. Ini janji Rasulullah untuk orang tinggal semaya. Kerana Nabi SAW ada satu orang sahabat nak tengok pandai semaya kita dengan semaya. Satu orang sahabat nama dia Abbad bin Bishrin. Nama dia Sayyidina Abbad bin Bishrin radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa dia? Dia ialah Ansar, penduduk Madinah yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sayyidina Ammar bin Yasir. Sayyidina Ammar bin Yasir, mereka jadi saudara antara Muhajirin dan juga Ansar. Abbad bin Bishrin, suatu hari Nabi lantik dia untuk jaga kota Madinah daripada masuk tentera Badui, Arab-Arab Badui yang duduk di keliling Madinah, yang mereka juga nak menyerang kota Madinah. Dipanggil Zatul Riqah, Ghazwatul Zatul Riqah, peperangan Zatul Riqah. Jadi Sayyidina Abbad bin Bishrin dia duduk jaga dengan Sayyidina Ammar bin Yasir pada waktu malam. Yang lain sahabat tidur, nak jaga pada waktu malam. Sayyidina Ammar bin Yasir kata, mu dulu nak jaga waktu malam kau daripada musuh, atau aku dulu yang nak jaga? Kata Sayyidina Abbad bin Bishrin, dia kata biar aku yang jaga waktu malam. Nanti akhir malam nanti kamu yang jaga. Dia pun Sayyidina Ammar bin Yasir tidur. Sayyidina Abbad bin Bishrin tengok lagu mana sahabat semaya. Kalau Abbad bin Bishrin kita tak apa kenal nama dia, lagu ni semaya dia, lagu mana sahabat dekat dengan Rasulullah. Sayyidina Abbad bin Bishrin dia semaya. Dia boleh tunggu musuh ni, dia boleh kawal para sahabat, dia semaya. Allahu Akbar. Dia baca suratul Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin. Al-ayat. Apa dia baca? Tengah-tengah dia duduk semaya, dia baca surah Kahfi, tiba-tiba satu musuh lagi. Dalam gelap musuh lagi, dia tengok ada satu orang duduk diri. Musuh Badui di kota Madinah. Mereka suka menggunakan panah. Mereka suka menggunakan panah. Anak pergi daripada jarak jauh, nak guna pedang tak pandai. Dia suka main panah. Jadi dia tengok ada satu orang duduk diri. Sayyidina Abbad bin Bishrin tu semaya, duduk dalam keadaan diri lama. Surah Kahfi di 110 ayat ni panjang. Jadi orang Arab Badui di musuh Rasul, dia tarik panah, dia lepas satu. Kena panah di Abbad bin Bishrin, tak berhenti semaya. Dan dia tak sedar tu ada panah kena dia. Lagu mana punya semaya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang sangat khusyuk dalam semaya. Kena panah yang kedua tak berhenti, darah mula keluar. Kena panah yang ketiga tak berhenti juga, sehinggalah darah tersebut kena di tubuh Sayyidina Ammar bin Yasir. Tengah tidur, dia sedar. Dia sedar, tengok di muka dia, satu tengok muka dia, tengok ada darah. Dia tengok Abbad bin Bishrin, dia bangun semaya, tak berhenti daripada semaya. Sehingga selesai pada semaya, katanya Sayyidina Ammar bin Yasir, wahai Abbad, bapa tak berhenti darah putih mana ni? Bapa tak beritahu? Katanya Abbad, aku rasa manis baca suratul Kahfi dalam semaya, sehingga tak sedar panah lagi. Orang rasa manis sangat di dalam sembahyang. Jadi sembahyang lagu ni lah yang mencegah kita daripada keji dan mungkar. Nabi SAW perintahkan umat dia 5 waktu sahaja sembahyang. 5 waktu sembahyang ni, siapa-siapa yang buat 5 waktu, mati dalam keadaan dia tak tinggal 5 waktu sembahyang, ataupun kalau pernah tinggal dia kotor 5 waktu sembahyang, akhirat kalau dia ada dosa-dosa yang lain, sembahyang boleh tolong dia. Sembahyang boleh tolong dia. Satu orang sahabat di zaman Nabi Isa alaihissalam, zaman Nabi Isa alaihissalam, nak cerita sembahyang.
alaihi salam, dia lalu di satu perkampungan ada air sungai comel. Diceritakan oleh Imam Zahabi dalam kitab Azawad Al-Qabair. Jadi dia tengok satu sungai yang comel, dia pun minum daripada air sungai. Dia tengok kampung comel, dia pun berjalan. Nabi Isa ni dia suka berjalan, sebab tu dipanggil Al-Masih. Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih makna yang merondo merantau di muka bumi. Dan Dajjal juga dipanggil Al-Masih Dajjal. Kerana Dajjal juga suka dia bangkit nanti, dia akan merondo di bumi untuk sesatkan manusia. Jadi Nabi Isa dia lalu di perkampungan comel. Tiba-tiba Allah balik perjalanan kelip dia tengok kapur ni habis, musnah habis. Air sungai bertukar jadi busuk. Jadi Nabi Isa tanya Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, apa jadi lagu ni baru selang 2-3 hari, kelip semula kapur rosak habis. Air bertukar jadi busuk. Katanya Allah, setelah kamu pergi, masa kamu pergi daripada kampung ini, mari satu orang manusia pergi minum air tersebut. Lepas tu Nabi Isa tanya apa dengan minum. Dia minum dalam keadaan orang ni tak sengaja. Disebabkan keburukan dia, berubah air sungai tersebut dan musnah kampung-kampung ketika di zaman Nabi Isa alaihi salam. Nabi baca satu ayat Al-Quran dalam suratul Maryam, sebut tentang umat akhir zaman. Kata Imam Qatadah radhiyallahu rahimahullah ta'ala, ayat ini turun kepada umat yang duduk di akhir zaman. Dalam suratul Maryam Allah sebut, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Nabi bila baca ayat ini, Nabi teriak. Apa dia terjemahnya? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, akan datang selepas daripada zaman manusia ketika itu zaman Rasulullah, satu khalfun, satu orang yang duduk di akhir zaman, adha'us salah, mereka akan tinggalkan sembahyang, wattaba'us syahwat, mereka mengikut hawa nafsu syahwat mereka, fasawfa yalqawna ghayya, kelak mereka akan bertemu neraka Jahannam yang di dalamnya ada sungai nama Al-Ghayya. Nabi bila baca ayat ni, Nabi teriak. Turun malaikat Jibril tanya Nabi, Muhammad, bapa teriak, bapa menangis. Katanya, ya wahai Jibril, atudayyi'u ummati bis-salat. Wahai Jibril, adakah umat aku akan meninggalkan sembahyang? Mana Nabi fikir untuk itu. Kita kena ingat satu waktu semaya kita tinggal, kita buat sedih Nabi. Kita jadi asbab kepada Nabi teriak 1400 tahun dulu, kita tinggal semaya. Lepas lagu mana kita nak hadap Rasulullah akhirat. Semua manusia start daripada Nabi Adam, kata Rasulullah, Adam faman dunahu tahta liwa'i yawmal qiyamah. Nabi Adam dan manusia yang selainnya daripada Nabi Adam, tahta liwa'i yawmal qiyamah, duduk di bawah bendera aku di hari kiamat. Lari lipat dengan Nabi-Nabi lain, tak boleh tolong nafsi-nafsi. Tiba-tiba pergi dengan Rasulullah, Nabi sudi nak tolong kita, tapi kita tak tolong Rasulullah. Dengan kita jaga semaya, kita boleh tolong Rasulullah, bukan mari ceramah, mari mengajar ni sahaja, tidak. Kita boleh tolong Rasulullah dengan kita jaga semaya 5 waktu, jaga sembahyang 5 waktu. Siapa-siapa yang jaga sembahyang 5 waktu mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tanya, atudayyi'u ummati bis-salah, wahai Jibril, adakah umatku akan tinggal sembahyang? Nabi teriak, sambil teriak Rasulullah. Katanya, ya Muhammad, yakti aqwaman, akan datang suatu tahun mereka ini meninggalkan sembahyang, tak buat sembahyang, wattaba'u syahwat, dan mereka ikut hawa nafsu mereka, dan wartukibatil muharramat, mereka buat benda haram. Menangis Nabi SAW sehingga dekat nak wafat Rasulullah. Apa dia antara perkataan Rasulullah sebut, as-salah, as-salah, semaya, semaya.
kakak-kakak, abang-abang yang dirahmati Allah. Start daripada hari ini, peristiwa Isra Mi'raj sebagai penutup ialah satu hadiah kepada Rasulullah dan juga kepada kita umat baginda. Kalau dia hadiah kita, boleh hadiah 5 waktu sembahyang yang pahalanya sama dengan 50 kali sembahyang. Siapa-siapa yang jaga 12 rakaat sembahyang sunat, Nabi sebut siapa-siapa yang jaga 12 rakaat sahaja sembahyang sunat dalam satu hari semalam, bila lah cukup 12 rakaat kau sunat, lalu buat dah fardu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bina bagi dia satu rumah di dalam syurga. Rumah dalam syurga bukan jumpa rumah kita istana atas dunia besar setara mana pun, tidak sama dengan rumah syurga. Labinatun min dahabin wa labinatun min fiddah. Nabi kata satu bata daripada emas, satu bata daripada perak, dan semin yang nak tutup, semin yang nak lapis di antara bata tersebut ialah minyak kasturi. Minyak kasturi syurga. Bayar semaya sunat 12 rakaat boleh cara tu. Semaya fardu ini 70 kali ganda lebih afdal, lebih baik daripada semaya sunat. Pahala sangat besar, sebab tu dosa dia juga sangat besar orang yang meninggalkan semaya. Jadi satu hadiah yang sangat besar. Saya nak tutup ceramah Isra Mi'raj secara ringkas ini dengan nak mengajak hadirin hadirat, jadi kakak-kakak yang dirahmati Allah, abang-abang, supaya start pada hari ini semaya zuhur nanti kita tak tinggalkan sembahyang niat. Ya Allah, hari ini aku tak saya tinggal sembahyang, dan berikanlah dengan sebab niat kita comel tak saya tinggal sembahyang ini, Allah beri izin kepada kita untuk pegang tangan Nabi SAW di dalam syurga, untuk tengok badan Nabi SAW di dalam syurga, untuk peluk jasad Nabi SAW di dalam syurga, yang mana Nabi sebut antara ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu kasih. Jadi hari ini ya Allah, persaksikanlah hadirin hadirat yang hadir pada hari ini, kita semua kasih kepada Rasulullah SAW. Kita dibangkitkan daripada Rasulullah senyum, Rasulullah ketawa gembira melihat kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya setakat itu sahaja. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Minta ampun, maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Saya muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, rahmatuka ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jazak. Kami merakamkan sedikit ucapan terima kasih kepada penceramah kita, Cik Muhammad Al-Zarif dan Cik Muhammad Roslin Al-Siddiq atas kesudian menyampaikan ceramah yang sangat bermanfaat, penuh pengisian rohani serta memberi peringatan dan pengajaran kepada kita semua bersempena majlis